syair indahmu menenun kasidah. Oh, jauh terbawa lukisan hatimu, hilang mencari di mana. Ya. Apa dia? Cinta ke? Cinta? Apa maksud kau? Tak ada lah. Kau pun tengok kau sekarang masih busy. Kau pun dah lama tak lepak dengan orang. Tak ada lah. Cukup terserah aku. Aku pun tak faham apa cakap. Macam ni lah. Aku sekarang nampak kau dengan satu perempuan ni. Kau nampak semacam. Kau tak rasa satu hari nanti kau akan kecewakan dia sebab dia dah tahu pasal kau. Pasal tahu pasal hal kau. Aku tahu apa nak buat. Kau jangan risau. Tapi saya tak tahu apa masalah awak masa kita jumpa. Sebenarnya Putus cinta? Sampai macam tu sekali dah? tak. Awak tak faham. Sorry awak sebab saya anggap benda ni remeh bagi awak. Tak apalah awak. Bukan salah awak. Saya yang salah. Saya yang bodoh. Saya yang dah serahkan semuanya kat dia. Saya berubah, awak. Saya rasa macam tak kenal diri saya sendiri. Saya mabuk, minum arak sana sini. Social life saya jadi terbalik. Saya rasa malu, awak. Saya rasa diri saya kotor. Kotor. Saya tahu macam mana rasanya bila kita kehilangan orang tersayang. Saya tahu awak. Saya tahu semua kisah awak. Tapi kita manusia sentiasa melakukan kesilapan. Dari kesilapanlah kita belajar cara untuk hidup. Masing-masing ada masalah sendiri. Saya pun terpaksa menahan siksa. Cuba awak tengok tu. Awan yang menerik kita. Walaupun hujan, ribut, apa saja yang berlaku, awan adalah awan yang akan mengelilingi dunia ini sehingga dunia lenyap. Begitu juga dengan awak. Awak kena kuat, tabah. Walau apa pun berlaku, awak adalah awak. Awak kena kuat. Macam mana saya nak kuat, awak? Saya hadapi semua ni seorang-seorang. Siapa cakap awak seorang? Awak masih ada kawan, family yang boleh percayai. Dan awak mesti ada dia, tempat awak mengadu. Awak bukan seorang kat dalam dunia ni. It's just that awak kena percaya je. Tapi awak akan ada dengan saya? Ya, saya akan ada dengan awak. Tapi kita tak tahu suatu hari nanti macam mana kan. Sekarang kita berkawan. Mungkin satu hari nanti kita akan jadi orang asing balik. Saya nak awak ada dengan saya.